Pernah tak rasa macam ni? Yang lagi sakit daripada dimarahi apa dia? Apabila kita tak dipedulikan langsung. Macam dibiarkan. Betul tak you all? Ada isteri yang tak dipukul, tak dimarahi, tapi tak diambil peduli. Rasa macam tak wujud ni sangat sunyi you all. Bila bercakap, tiada respon. Bila berkongsi, tiada minat. Bila penat, tiada yang perasan. Sampai satu tahap, kita sendiri mula hilang rasa terhadap diri kita. Ya, bagi isteri yang kena macam ni. Sedangkan Allah ciptakan you all bukan sebagai perabot dalam rumah. You all manusia, ada jiwa, ada maruah, ada hak untuk dihormati dan disayangi. So hari ni boleh nak rujuk sikit you all. Cuba tanya diri sendiri, di mana saya hilangkan suara saya dalam perhubungan ini? Adakah saya terlalu kerap mendiamkan diri demi elak pergaduhan sampai saya hilang diri saya? Kalau you all pernah rasa tak wujud, komen, tak nampak. Bukan untuk aibkan sesiapa, tapi sebagai langkah pertama mengakui apa hati you all rasa. Assalamualaikum.